Okey, jadi kembali lagi dekat channel kita ni yang asyik-asyik tukar nama, asyik-asyik tukar nama, asyik-asyik tukar nama, asyik-asyik tukar nama kan. Hari ni aku nak cakap benda yang bagi bukan peminat Gundam mungkin macam apa yang dia cakap ni macam maybe tapi bagi peminat Gundam ini sangat annoying. Kita nak cakap pasal fans IBO. Sejujurnya lah, aku pun fans IBO, tapi kebanyakan fans IBO dia orang selalu claim IBO anime Gundam terbaik. Terbaik. IBO 2 season dengan Charge Counter Attack, aku pilih mana? Charge Counter Attack aku pilih. Charge Counter Attack walaupun 3 kali aku tengok, 3 kali aku tak faham. Aku rasa aku tengok 10 kali baru faham. Tapi best. IBO Mikazuki pergi selama-lamanya sebab besi. Aku tak nak spoiler. Nanti yang tahu-tahulah senjata paling kuat dekat dalam IBO tu, batang besi yang sebab besi tu. Kita tahu Barbatos brutal, Barbatos super set boleh gerak laju gila, tapi kenapa dia tak elak? Kalau dia tahu, aku rasa dia tahu, tapi kenapa dia tak elak? Lepas tu fans IBO selalu claim Barbatos super set paling kuat. Barbatos dengan kebrutalan dia boleh kalahkan Gundam paling kuat sekalipun. Macam dia nak kalahkan Turn X yang sekali keluarkan sayap raba-raba dia tu. Aku tak nak spoiler, mungkin tak ada lagi tengok Turn X. Aku pun tak tengok tapi aku tahu. Aku tak tengok Turn X tapi aku tahu. Turn X yang boleh keluarkan sayap tu, dia kata Barbatos boleh kalahkan. Bapak lah. Ni aku tak suka dengan fans IBO. Aku fans juga tapi masa aku fans yang annoying. Macam member aku. Dia kata Barbatos ni Gundam paling bagus weh. Oh, paling kuat kepala otak dia. Dia apa tau? Lepas aku tengok IBO, aku dah habiskan IBO 2 kali dah. Macam okay, cerita dia best. Tapi kalau nak bandingkan dengan Charge Counter Attack yang aku dah tengok 5 kali pun aku tak faham. 3 kali pun aku tak faham. Yang aku dah tengok 3 kali pun aku tak faham. Aku lagi pilih Charge Counter Attack walaupun aku tak faham. IBO pun banyak aku tak faham, tapi mudah faham. Charge Counter Attack aku pilih sebab bro, zaman tu kau dah boleh buat benda macam tu, macam bapak tu. Kalau Iron Blood Orphan lah kan. Okay, surat terbuka untuk fans IBO. Anime Iron Blood Orphan aku boleh cakap nothing. Dah tu je. Bukan apa tau, ni mesti kalau ada fans IBO tengok ni mesti gatal lah nak komen. Tapi aku tak tahu kenapa komen aku tak boleh buka. Aku tak pandai buka komen, sumpah. Bukan aku tak nak buka, aku tak pandai. Untuk fans IBO lah, termasuk member aku, dah annoying lah aku baca. Aku dengar member aku cakap lagi IBO is the best bye. Tak, kalau cakap One Piece is the best, okay kan. Okay, One Piece, okay. Walaupun aku tak tengok, aku dengar orang cakap pasal One Piece je. IBO baik. Aku rasa aku tengok double O pun double O okay. Well, sekompleks pun IBO. Sedikit cakap pasal anime IBO lah kan. Cerita dia menarik pasal politik. Dan standard cerita Gundam memang tak banyak scene lawan. Tapi macam bila lawan tu kan macam wah gitu, gah kita kan. Dekat season 1, bahkan waktu lawan Hashmal, Barbatos menang. Ni disebabkan besi dia kalah. Tak, Barbatos kan boleh gerak laju. Takkanlah dia nak join Gusheri Back Full City yang tak boleh gerak laju tu. Takkan dia nak join pergi sekali. Maaf sekali lah. Aku tadi cakap takut kena kuning kan. Macam apa ni?
Dia kenapa tau, sebab aku geram dengan fans IBO. Macam lepas tu yang kata Barbatos kuat sebab perisai dia tahan beam. Dekat situ kan tulis anti beam, tahan, bukan imun. Waktu lawan Hashmal pun perisai dia hancur. Hashmal lah, Hashmal benda yang aku nak lama dah tapi sampai sekarang tak ada lagi atas meja aku. Yang ada pun sekarang apa? Banshee kat punya. Yang ada pun sekarang Rising Freedom dengan Strike no yang aku dah lama nak. Lepas tu ada God Mesa yang aku dah siap pasang tapi ada yang patah kan. Ada patah. Nanti aku review Banshee luar. Dia pasal IBO dah kan. Macam boleh tengok best. Iron Blood Orphan okey lah. Tapi untuk fans yang kata bagus, paling hebat, paling baik tu Zeta Gundam kan. Tak senonoh G Gundam, bukan tak senonoh, lebih tepatnya macam tak apa ni, macam nyeleneh. Gundam tak sebut dia. Sepelik-pelik cerita G Gundam pun lagi best G Gundam daripada IBO sebenarnya. Ya memanglah secara animasi IBO lagi bagus, tapi untuk cerita and bla 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 semua tu G Gundam lagi bagus. Ya, cerita pasal cerita. Aku tak spoiler. Jadi kalau nak cakap pasal cerita Gundam lagi kan, macam Barbatos aku rasa dia boleh jadi Gundam paling kuat kalau dia ada senjata yang boleh hancurkan semua benda macam Third X, atau pilot dia tu charge double campur dengan Asura Zara. Lepas tu ada kebolehan baca fikiran macam Team Black Knight Squad. Tu dah top. Charge double dengan Asura Zara, pilot dia orang memang, skill pilot dia orang memang dua tu memang aku suka lah. Apa lagi Charles Number kan, Quattro Vagina. Itu nama penyamaran dia. Charles Asnaba ada 3 nama kan. Nanti lah yang tu cakap ni. Macam kalau Barbatos pilot dia Charles Number, Asuna Zara. Lepas tu ada kebolehan macam Team Black Knight Squad. Lepas tu Barbatos Super Strikes ada senjata yang wah gitu kan, yang boleh hancurkan apa benda lah. Macam contoh lah, macam Full Burst Mode Rising Freedom itu baru macam wah gitu kan, baru kuat. Ni macam just echo, gerak laju, tahan beam, Aliana Vistana, tu je baik. Mikazuki pergi, dia habis darah kan. Dia kehabisan darah. Waktu Mikazuki pergi tu aku agak boleh kata nak sedih tapi tak sedih. Lagi sedih pilot Gosha Rebate yang aku lupa nama dia tu. Lagi sedih dia. Aku tak nak sebut dia. Dengan pilot Flores. Sedih kat ayah. Bukan sedih lah, lebih kepada rasa sakit kat. Rasa macam kenapa macam tu lah kan. Macam tengok Iron Man yang kan Lara 11. Ni tengah tunggu filem Hathaway 2 ni. Tak masuk Headway. Kalau sebut Hathaway tak tahu orang. Jadi tu je lah untuk video kali ni, sedikit bacot-bacot daripada Zaki. Aku nak buat kan dekat playlist kan ada list-list tu dia kan. Ni aku nak buat list baru. Ada 4 yang aku nak buat baru. Yang ni bacot-bacot. Lepas tu aku nak buat yang old kit, maksudnya aku nak review kit lama. Lepas tu aku nak buat yang segmen old but good. Kit lama tapi bagus. Kalau yang ni termasuk kit lama tak? Aku pilih yang 2020 ke bawah, aku dah kira lama, kit lama. Tukarlah 2019 ke bawah aku kira kit lama. Yang ni termasuk good tak? Jawapannya tak. Nanti aku jelaskan kenapa. Sebab kalau Mesa dia 2020 jadi aku tak kira kit lama. Bukan tak kira lama tapi tak terlalu lama lah. Nanti aku review lah. Ni pun boleh kata lama dan mungkin aku akan review. Cuma yelah permasalahan dia aku tergam join kat sini. Jadi boleh gerak sini je nanti aku review kalau ada masa.
kalau ada masa dan kalau aku nak. Aku pun sebenarnya banyak video aku buat, tapi aku tak jadi upload sebab aku stres. Aku mungkin nak cerita aku stres tapi macam malas nak cerita. Jadi video ni pun dah 10 minit. Korang pun dah stres dengan baca-baca aku sebab korang pun tak tengok anime Gundam kan. Korang tengok apa je? Jujutsu Kaisen mungkin, Demon Slayer kan. Demon Slayer apa lagi? Lepas tu IP-IP yang terkenal macam One Piece, Naruto boleh lah. Naruto pun aku baru sampai 100 lebih. Sedih ni lelaki. One Piece aku tak tengok langsung. Aku tengok live action 1 episod. Dan tahu aku nak tengok episod 2. Demon Slayer aku tak tengok langsung. Aku just baca manga dia. Tu pun aku baca main bagus. Okay, tu je lah. Nanti aku nak cakap pasal fansip lah. Aku sebagai fansip juga nak cakap sesuatu juga. Ya, aku fans Gundam casual. Jadi jumpa lagi kat video lain. Mungkin aku akan cakap pasal Jujutsu Kaisen juga. Jadi bye. Aku tak tahu apa nak cakap, jadi aku cakap bye je lah. Sekejap, VIP sikit. VIP sikit. Pakai ni. Bye.